Okey. Langkah pertama, pertama rakan-rakan, adik-adik, lepas tu kamu pastikan buka delima dulu. Itu first konsep. Pertama sekali buka delima. Bila buka delima, kamu kena buka Google. Mesti pergi aplikasi Google lah. Aplikasi Google dulu. Buka aplikasi Google. Nanti kamu akan buka dokumen. Ni dokumen ni. Betul tak? Betul. Jadi buka dokumen ni. Satu, bila kamu sudah buat dia ini macam ini kan, kamu sudah buat make a copy, dia akan ada satu ni contoh di sini tempat dokumen kamu. Buka si dokumen tu, dia akan ada satu tu. Jadi saya punya nasihat adalah kamu namakan by minggu. Jadi kamu tahu tidak keliru. Nanti di hujung tahun template kamu tu akan ada penuh. Betul tak? Jadi nanti akan datang kamu boleh pakai balik. Itu jangan risau. Itu sebab dia mula-mula saja tu. Okey. Lepas itu bila ni kamu bukalah. Saya tutup dulu ni ya. Ini kamu buka. Template yang saya bagi tu ada dalam Telegram. Okey, dalam Telegram tu tajuk apa? Bukan ladap. Ya ladap betul ladap. Sorry. Okey, dah bimbang semangat dia. Okey, buka ya ladap sini. Buka ni. Jadi arahan dia tu copy kan. Jadi ini kamu buka yang inilah tu. Yang ramai-ramai sudah kamu dalam sini ni. Jadi ini kamu pastikan kamu jangan buka di sini. Kamu copy ni link ini. Okay. Copy link ni. Sebab kalau kamu ubah ni, ini master. Kalau kamu ubah, tiba-tiba ada bahasa Arab sana habis. Dah kacau. Siapa pergi ubah. Jangan ubah ni ya. Ini master. Jadi ini kamu buka kamu punya ID delima yang kamu punya lah contoh kan. Saya buka ni contoh. Saya akan pergi Google. Kemudian saya pergi dokumen. Betul. Di sini bila buka ni, kamu paste ni. Paste dia. Kasih paste ni. Dia keluar lah ni. Nampak tak? Yang ini atas ni template kan. Kamu make a copy. Ini kamu buat copy. Jangan buat teh. Kasih nama lah dia contoh. Contoh lah. Ni contoh saja ya. Ya baik Datin. Okey. Puan Seri ya. Puan Seri minggu 1. Contohlah. Begini contoh. Okey, make a copy. Jadi di mana yang kamu kena edit? Mana satu? Nah, yang satu ni kamu tutuplah. Jangan kacau dia. This one. Ini nanti ubahlah. Ini kalau mau ubah, klik saja pun boleh klik tu nanti nampak. Kamu boleh ubah tu. Replace image. Mau ubah ni saya juga sediakan dalam Telegram tu di bawah ni Yang ini. Tu dia tu. Ni kamu ubahlah. Ada kan nama Cikgu Aaron pun ada. Kamu pandailah kasih masuk gambar. Ada tu kan? Cikgu Brandon pun, Cikgu Brenda ada, Adil ada. Gambar tak payah ini je. Gambar saya kasih masuk. Kamu pandailah. Jadi buat dulu, kamu susun cantik-cantik satu kali je tu nanti. Ini kan. Nanti ubahlah. Jadi nanti baru isi. Ni, kamu isilah. 3 objektif pertama yang penting, objektif, aktiviti kamu, refleksi. Itu saja yang penting. Tapi kalau sekiranya rakan-rakan mau tambah, boleh. Tak ada masalah. Okey? Jadi ada paket rujuk juga nanti kalau tidak jumpa saya, boleh jumpa Idilut, boleh jumpa beberapa orang. Okey, nanti turun ini. Okey, soalan saya. Tiba-tiba kamu mau ada poster sudah kan? Mau tambah yang baru macam mana? Pandai. Cakap itu dia tahu sudah. Break lepas tu section break kan? Dia buka lagi satu break kosong. Macam tu delete macam biasalah. Macam biasalah delete. Okey? Boleh? Baik. Lepas itu selesai. Untuk contohlah Puan Seri ni dia punya RPS sudah cantik semua. Okey, dia sudah lengkap. Puas hati sudah dia pun hantarlah. Jadi maknanya kamu tidak payah hantar satu-satu. Satu kali untuk 1 minggu. Nampak tak? Cuma dia tersusun lah. Lebih tersusun. Apa buat lepas tu? Tekan share. Okey, tekan share. Pastikan apa? Ini pergi mana? Anyone with the link. Pandai pun. Okey, ini editor. Okey, copy link. Kasih masuk di mana? Baru kita buka Google Classroom. Okey, contoh. Ini ERPH buka.
Alright, lepas tu kita pergi classroom ni. Okey, contoh menghantar sini. Tidak payah lagi kamu upload. Nampak tak? Tidak ada lagi fungsi upload, download, upload. Kamu just copy paste saja kamu punya link. Masuk link, dia automatically akan detect Puan Sri minggu pertama. Baru turn in. Okey? Ada soalan?